Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Husna. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu aspek tata bahasa. Tajuknya kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Contohnya, Afia membaca buku. Ini adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif transitif yang terdapat pada ayat ini ialah membaca. Perubahannya, buku dibaca oleh Afia. Ini ialah ayat pasif. Kata kerja pasif yang terdapat pada ayat ini ialah baca. Mari kita membincangkan semula ayat tadi. Ini ialah ayat aktif. Afia membaca buku. Ini pula ayat pasif. Buku dibaca oleh Afia. Cuba kamu lihat kedudukan subjek atau orang pada ayat aktif iaitu Afia. Kedudukannya berubah apabila bertukar ke ayat pasif. Kedudukannya berada pada akhir ayat. Cuba kamu lihat pula objek kepada kata kerja aktif transitif membaca iaitu buku berada pada akhir ayat untuk ayat aktif. Kedudukannya bertukar di awal ayat pada ayat pasif. Kata kerja aktif transitif membaca pula ditukarkan menjadi dibaca. Untuk ayat pasif dibaca ialah kata kerja pasif. Cikgu berharap agar kamu semua memahami penjelasan ini. Mari kita lihat contoh kata kerja pasif dan contoh binaan ayat pasif menggunakan kata kerja pasif. Pertama, ditunggang. Basikal itu ditunggang oleh abang. Diangkat. Buku-buku diangkat oleh Cikgu Nana. Ditendang. Bola ditendang oleh Ahmad. Dilontar. Bola itu dilontar oleh Mimi. Ditanam. Pokok itu ditanam oleh Ali. Contoh kata kerja pasif. Ini ialah contoh kata kerja pasif yang telah kita pelajari sebentar tadi. Ditunggang. Diangkat. Ditendang. Dilontar dan ditanam. Cuba kamu senaraikan pula kata kerja pasif yang lain. Selamat mencuba. Sekian daripada Cikgu Husna. Terima kasih. Jumpa lagi.